Di sebelah kanan ni, nama dia Ashraf. Dia adalah OKU Mental. Pada peringkat awalnya, pinjamannya adalah lebih kurang RM3,800. Tetapi gangguan Along tekan dia sehingga tuntutan sekarang mencecah ke RM12,500. Bagaimana dia seorang OKU Mental membuat laporan polis untuk meminta supaya kertas siasatan dibuka, tetapi dia dilayan secara tidak sepatutnya lah. Dah lah dia ada masalah mental. Kemudian apabila dia dimarah dan ditekan, dan dia mempunyai rakaman, saya sendiri dah dengar dah rakaman bagaimana tekanan yang dibuat kepada dia. Jadi dia hari ini rasa tersisih kerana apa yang diharapkan daripada pihak polis berkenaan, bukan semua, saya tak kata semua, pihak polis berkenaan adalah satu layanan yang adil, kerana dia ingin meminta supaya kertas siasatan dapat dibuka di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang. Niat saya untuk membuat pinjaman adalah untuk membayar semula duit kawan saya sebanyak RM2,400, tetapi ejen pinjaman tu dia bagi saya tawaran untuk mengambil amount RM3,800 untuk perjanjian loan RM5,000, tetapi duit hanya saya terima sebanyak RM3,800. Sebelum ini saya mempunyai penyakit sawan yang teruk, jadi saya tidak mampu bekerja. Jadi hanya dengan alternatif ni saja yang dapat saya meminjam untuk membayar semula wang kepada kawan saya itu. Tetapi apabila saya telah membuat laporan, pegawai itu sendiri tidak memberi kerjasama dan memarahi saya dari awal laporan kertas siasatan dibuat hinggalah ke akhir. Saya tetap dimarah kerana membuat pinjaman itu dan menyusahkan pihak polis. Antara yang dimarah itu apa dia? Pihak IO itu memarahi saya kenapa tidak berfikir secara logik. Kalau dah tahu pinjaman itu tidak sah, kenapa tetap meminjam dan menyusahkan pihak polis untuk membuat kerja seperti itu. Jadi pada pihak polis saya dah beri gambar ejen pemberi pinjam wang tu, tetapi pihak pegawai juga menolak. Dia kata walaupun saya memberikan dia gambar tersebut, dia tak boleh ambil tindakan dan tak tahu identiti lelaki tu nak cari nama dia semua daripada mana. Sebenarnya kertas siasatan dibuka atau tidak dibuka bukan kerana ada lead atau tidak ada lead. Kerana elemen-elemen di bawah kesalahan jenayah itu ada atau tidak. Di dalam Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dengan jelas mengatakan mana-mana orang yang mengiklankan dirinya mempromosi dengan sebagai memberi pinjam, dia iklan dan dia bagi pinjam, dan dia tidak ada lesen, elemen-elemen itu telah dipenuhi dan sepatutnya mana-mana pihak polis sama ada lead atau tidak ada lead, buka kertas siasatan dulu. Mengapa saya kata perlu buka kertas siasatan? Sebenarnya melalui kajian lapangan kami dapati sama ada secara langsung atau tidak secara langsung, Along-along ni seolah-olah mempunyai maklumat sama ada kertas siasatan dibuka atau kertas siasatan tak buka. Banyak daripada pengadu kita maklumkan apabila kertas siasatan tak dibuka, Along bagi tahu. Dia bagi tahu you punya report tak pergi mana. Sebab seolah-olah tapi tak pasti dia mempunyai akses terhadap maklumat dalaman polis untuk mengetahui keadaan status sama ada siasatan buka atau tak buka. Mengapa pentingnya buka 5/2? Apabila kertas siasatan 5/2 dapat dibuka, secara tak langsung akan memberi mesej kepada Along-along mengetahui bahawa kes ini sedang disiasat polis. Berbanding jika kes ini tidak dibuka kertas siasatan ataupun covering report, maka Along-along ni kadang-kadang dia akan lebih melakukan keganasan jika mereka mendapat maklumat kertas siasatan tidak dibuka, kes ni covering.